hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu', katanya ya'raqun nasu yaumal qiyamah hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 dhira'a wa yaljimuhum hatta yablugha adhanahum. Pada hari kiamat manusia akan berkeringat, yakni berpeluh, yakni ketika berkumpul di padang mahsyar, sehingga keringat mereka terbenam ke dalam bumi sedalam 70 hasta. Sehasta daripada siku ke hujung jari tengah. Jadi apa maksudnya? Menunjukkan banyaknya peluh manusia. Banyaknya dia berpeluh pada hari itu. Peluhnya sampai sedalam 70 hasta. Banyaklah peluhnya. Kalau beberapa titik je, tak adalah sampai ke bawahnya. Tapi kerana banyak berpeluh waktu itu. Dan itu akan menenggelamkan mereka sehingga mencapai ke telinga mereka. Kalau siapa yang tak pandai berenang, jangan nak tunggu air sampai sini. Air sampai ke pinggang pun dia dah risau kelang kelibut. Ini kan pula air dah sampai sini. Air sampai sini. Ini dah maksimum, tuan-tuan. Kalau sini dah mati dah tenggelam dah. Pada tahap sampai ke telinga sahaja dia boleh mendongak untuk bernafas. Kalau dah sampai ke sini nak dongak apanya? Kalau dah tenggelam satu badan. Betapa dahsyatnya keadaan pada waktu itu. Dalam lafaz Bukhari dan Muslim disebutkan 70 depa. Yakni peluh manusia terbenam ke dalam bumi sejauh 70 depa. Ni depa. Dari hujung jari tengah kanan sampailah ke hujung jari tengah kiri sedepa. Mana lagi besarlah.